gol lewat daripada Shane Lowry dan Corbin Ong menyelamatkan Johor Darul Tazim JDT daripada mengalami kekalahan kepada PKR SV Rieng dalam saingan Piala Shop di tempat lawan pada Khamis. Dalam perlawanan itu, benteng skuad Harimau Selatan terlebih dahulu ditembusi 2 kali menerusi jaringan Christian Roque pada minit ke-30 sebelum derita itu digandakan 8 minit hasil gol Enhanso Sidan. Tersentak akibat jaringan pasukan Kemboja itu, JDT mula menggandakan usaha, namun setiap gerakan cuba dirangka sukar menembusi pertahanan tuan rumah. Usaha ditonjolkan mula membuahkan hasil memasuki masa kecederaan perlawanan apabila kedua-dua pemain gantian berkenaan hadir sebagai wira JDT. 2 gol yang dicetak mengelak skuad Harimau Selatan daripada mengalami kekalahan pertama di pentas Piala Shopee musim ini dan kekal di tangga teratas kumpulan B. Meskipun membawa pulang satu mata, keputusan tersebut belum cukup memuaskan buat penyokong JDT yang beranggapan pasukan selatan tanah air itu seakan-akan tewas di Kemboja. Kekecewaan turut ditujukan kepada penyerang utama, Jairo da Silva yang sekali lagi tampil dengan aksi mengecewakan sebagai fokus utama dalam jentera serangan pasukan. Sepanjang perlawanan, import Brazil itu memiliki beberapa peluang keemasan, namun gagal memanfaatkan pergerakan untuk mencetak gol lebih awal buat skuad Harimau Selatan. Persembahan mengecewakan berkenaan membuatkan pemain berusia 33 tahun berkenaan sekali lagi menjadi topik utama dalam kalangan penyokong jago bola sepak tempatan itu. Alhamdulillah seri walaupun memang geram tengok gaya permainan. Jairo sudah tahap kritikal itu, takut tengok ada pemain seperti ini dalam JDT. Paling saya hormat adalah Heberty dan Corbin Ong sebab dua-dua ini paling nampak bersungguh nak cari jaringan. Pemain terbaik malam ini merupakan Shane Lowry, kata Merah Hitam. Sampai nak kena guna pemain pertahanan untuk skor dan cipta jaringan. Mosa Sidip dan Jairo tu membebankan. Bagi percuma kepada kelab lain pun mereka tidak mahu, kata Khairul Fahmi. Pengalaman luas dimiliki Jairo di Eropah membuatkan JDT menyambar hikmatnya pada jendela perpindahan lalu dengan misi mengurangkan kebergantungan terhadap Bersun da Silva. Namun, selepas kira-kira 6 bulan beraksi, persembahan ditampilkan masih belum memuaskan meskipun sudah mencetak 10 gol dan 7 bantuan jaringan daripada 20 penampilan. Bagaimana menurut kalian tentang Jairo ini? Komentar di bawah video. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe.